bagusnya kita punya kedai emas Simantan. Cawangan kita sekarang ni ada 9 cawangan yang telah operasi dan bakal dibuka lagi sehingga ada 15 lagi cawangan yang bakal dibuka pada 9 dan juga 10 pada Mei nanti. Kita akan buka lagi 5 cawangan berada di Sanakan, Tawau, Kajang, Gua Musang dan juga Bertam, Pulau Pinang. InsyaAllah. Sama-sama kalau boleh masyarakat di luar sana boleh sama-sama datang ke kedai kami, Kedai Emas Simantan, di mana-mana cawangan yang ada. Yang mana cawangan yang pertama kita berada di Temeloh. Asalnya berada di Temeloh. Pekan yang kecil kita tengok Temeloh. Orang famous dengan Temeloh ni ialah kita tahu ialah ikan patin. Tapi sekarang ni kita tengok kita boleh menduniakan kita punya kedai emas Simantan. Alhamdulillah kedai kita ni kita dah boleh buka kilang sendiri yang bakal dibuka pada pertengahan bulan Mei nanti. Di kilang kita berada di Puncak Alam, Shah Alam. So kita berbangga, kita ada kedai, kita ada boleh buka kilang dan kita ajak kepada semua masyarakat join member Sri Simantan Privilege Club dengan percuma. Jadi ahli dengan boleh WhatsApp saya, nombor saya 013-789-3056. Boleh WhatsApp saya akan bagi link. Pendaftaran adalah percuma dan kita akan bagi mata ganjaran kepada tuan-tuan yang buat apa-apa jualan dan juga pembelian di kedai kita. Dapat mata ganjaran lagi. Mata ganjaran ni boleh tuan-tuan boleh redeem. Boleh tukar. Contohnya mata ganjaran tuan-tuan ada 5,000 poin dan tuan-tuan boleh redeem 5,000 untuk barang emas di kedai kita. Uniknya kedai emas Simantan ni. Kita ada bagi mata ganjaran. Nak buat trade-in kita bagi mata ganjaran, nak beli mata ganjaran. Untuk masyarakat kita dekatkan untuk beli kedai emas kita, kedai emas Simantan di seluruh cawangan kita. Cawangan kita di Temeloh, di Kuantan, di Jengka, di Batu Pahat, di Ipoh, di Shah Alam. Dan ada sekarang ini di Sandakan, Kota Kinabalu, kita dah ada dah. Di Borneo bakal dibuka di Miri, insya-Allah kita akan buka juga. So ramai-ramailah di serata dalam Malaysia ni mendekatkan diri di kedai emas Simantan dan jumpalah kita punya ahli-ahli Privilege Club, Sri Simantan Privilege Club untuk mendapat keterangan lebih lanjut, untuk mendapat harga yang istimewa. Simpanlah emas daripada sekarang. Harga emas tidak pernah turun. Naik. Turun sekejap je. Lepas tu dia akan naik, melonjak-lonjak dan terus akan naik. InsyaAllah. Dengan kita kumpulkan emas, kita boleh menduniai kita punya keuangan sendiri. Yang mana kita punya pengasas, Tuan Hafizal. Tuan Hafizal memaklumkan impian dia satu rumah di Malaysia ni mempunyai 1 kilo emas. InsyaAllah impian ini akan tercapai. That's why kita ada kilang kita sendiri. Untuk itu kita punya Tuan Hafizal bersama dengan saya tu menduniai kita punya ada kilang sendiri, kedai emas. InsyaAllah. Wow. Objektifnya 1 rumah 1 kilo emas. Objektif kita. Okey. Terus saya menonton sekarang yang bekerja dari rumah kan. Sempat tengok kejap cukup tak emas tu 1 kilo yang disimpan selama ni. Kalau tak sempat boleh pergi ke kedai Sri Simantan. Kalau nak trade in design-design yang baru pun boleh juga. Yang lama tukar yang baru. Kita kalau tukar yang baru ni dengan jumlah berat yang sama, kita takkan tolak. Dia punya persen ke kalau pergi kedai yang lain-lain tu dia akan tolak 25% ke apa semua tak ada. Kita akan bagi gram yang sama. Contoh bagi kita 15 gram, kita akan trade in bagi 15 gram juga. Tak perlu ada tambahan-tambahan wang apa-apa sekali. So gram kita akan ganti dengan gram juga. Emas yang baru, emas lama dan kita akan tukar kepada emas yang baru. Dan automatik kita akan bagi mata ganjaran kepada kita punya pelanggan-pelanggan untuk setia bersama dengan kedai emas Simantan. Mana kita akan jadi ahli, kita ada bagi Simantan point dan boleh redeem dan boleh ambil emas yang baru di kedai kita. Joinlah kedai emas Simantan sebagai Sri Simantan Privilege Club. Jadi ahli. Ahli ni percuma. Bila daftar je percuma, dah akan dapat 0.1 gram e-gold percuma dalam sistem tu kita akan bagi. Uniknya kita punya kedai emas Simantan. Kita boleh dapat redeem, dapat point tu dan kita boleh redeem untuk dapat emas yang baru. Itu kelebihan kalau menyertai atau menjadi ahli Sri Simantan Privilege Club inilah. Okey, rewardnya tu dalam bentuk apa? Boleh tukar dengan emas ke? Tukar dengan emas. Okey, baru ni kejayaan yang pertama yang saya dapat, saya boleh redeem untuk saya boleh pergi bercuti. 4 hari 3 malam bersama ahli-ahli kedai emas Simantan. Seramai 80 orang dapat pergi melancong di Kundasang pada 3 malam dan saya boleh redeem saya punya point, saya dapat pergi umrah.
Oh, pergi umrah. Baru ni saya pergi umrah. Kalau tengok tadi ada gambar saya pergi umrah bersama kedai emas Simantan. 80 orang, 2 bas kita pergi. Dengan Semantan Point itulah kita boleh pergi. Dan juga dengan Semantan Point tu saya boleh redeem dan saya dapat kereta Alphard yang diberikan oleh kedai emas Simantan. Unik dan juga luar biasa. Dia punya point dia bagi pada saya tu, saya boleh redeem dan saya boleh bercuti, boleh dapat kereta. Dulunya asalnya saya pakai Azia. Dan sekarang ni Allah Ta'ala berikan saya rezeki join kedai emas Simantan dan saya boleh dapat kereta percuma dan dapat geran sendiri dah. Kereta Alphard. Alhamdulillah. Luar biasa. Kedai emas Simantan bagi reward dan juga peluang kepada kita punya Simantan Furniture Club dan kita boleh dapat kereta percuma. Masa ada peluang yang diberikan masa tu 50 unit wildfire dia bagi. Dan saya adalah penerima pertama. Reward yang pertama saya dapat yang saya membawa jualan emas sebanyak 2 kilo. 2 kilo kepada emas Simantan. Dapat 2 rumah. Satu rumah 1 kilo. Target tu lah. Kita punya grup kumpul. Okey, kita kumpulkan dah dapat reward dah. Siapa yang berjaya dalam kedai emas Simantan ni kita akan bagi reward yang luar biasa. Okey. Kenapa Cikgu Talib menyertai ataupun menjadi ahli SSPC Club mula-mula sekali? Sebab saya yakin dengan dia punya SOP. Dia punya perjalanan dia, kita tengok ada kedai dan juga ada produk dan juga manajemen, ada training, ada akademi SSPC sendiri. Dia mengajar cara emas, menilai emas dan juga cara untuk berjumpa dengan orang, nak menceritakan tentang emas. Dan kita mengajak kawan-kawan kita datang ke kedai kita untuk kita boleh beli emas dengan harga yang murah, pre-love. Emas murah, baru dan cantik. Itu yang kita nak. Kan kita ajak kawan-kawan kita pergi ke kedai kita dan boleh dapat peluang yang terbaik ini. Itulah. Kalau boleh semua masyarakat kalau boleh call ataupun WhatsApp saya 013-789-3056, kita boleh berinteraksi cara macam mana untuk membeli emas dapat harga pre-love murah dan juga dapat mata ganjaran yang istimewa, boleh di-redeem untuk dapat emas. Kalau contohnya point kita 5,000, beli